Asal-usul emas adalah dari angkasa lepas, terbentuk daripada letupan bintang mega seperti supernova dan pertembungan bintang neutron, yang kemudiannya jatuh ke bumi melalui meteorit sekitar 200 juta tahun selepas pembentukan planet kita, membawa logam berat ke kerak dan mantel bumi sebelum ia muncul ke permukaan melalui proses geologi. Proses kejadian di angkasa. Nukleosintesis supernova, proses fusi nuklear dalam bintang yang meletup menghasilkan atom emas. Tumbukan bintang neutron. Peristiwa paling kuat ini juga menghasilkan emas dalam kuantiti besar, dengan satu kejadian mampu menghasilkan emas seberat 3-13 kali ganda jisim bumi. Pembentukan emas di bumi. Bombardir meteorit. Apabila bumi terbentuk, emas dan logam berat lain tenggelam ke terasnya bersama besi. Namun, sekitar 4 bilion tahun lalu, tabrakan meteorit yang kaya emas menghantam bumi, membawa emas kembali ke kerak dan mantel. Proses geologi. Gempa bumi, gunung berapi, dan hakisan memindahkan emas dari dalam bumi ke permukaan, menyimpannya dalam bentuk biji, serpihan, atau bercampur dalam sungai dan lautan. Sejarah penggunaan manusia. Mesir kuno meneroka teknik peleburan emas, 3,600 sm. Lydia, Turki pelopor koin emas sebagai mata wang rasmi, 625 sm. Zaman Pertengahan, penyebaran emas melalui perdagangan antara China, India, dan dunia, mendorong perlombongan besar-besaran.